Okay, Assalamualaikum. Good afternoon team. Okay, so macam yang kita tahu hari ni kita Proton ada launch new variant lah, boleh dikatakan new variant untuk X70 Sport Edition. Okay. Okay, so saya conduct training kali ni supaya you all faham apa benda yang ada penambahan untuk Sport Edition ni. Okay, nanti kalau ada, saya buat training dulu, kalau ada apa-apa soalan you all boleh tanya kemudian. Okay. Okay, Sport Edition ni dia punya apa objektif dia? Okay, so first objektif dia kita nak create market lah. Okay, kita nak bagi nampak dekat market yang X70 ni bukan hanya untuk golongan-golongan yang eksklusif, yang umur 50, yang cikgu dah nak pencen. So golongan muda pun boleh guna, boleh pakai kereta ni. Kalau kata kita ada modified. So kita benda-benda macam tu kita nak create market. Okay, kita nak attract buyers yang umur dia 35. Sebab apa kita nak attract yang umur 35? Starting dia 35, bukan starting 25. Ya, kebanyakannya umur yang age dia dah 35 ni dia dah stable lah. That's why kalau kata umur 35 ke 44 ni, kalau kata dia nak menikah dua pun dia okey. Kan dia punya salary dia stable kan. Masuk YouTube ni, okey. Okey. So objektif ketiga dia kita nak customer feedback lah. At least make us sportier. Okey. So interior dia kita tukar sikit, exterior dia pun kita ada buat penambahan sikit. Okey. So nanti kita akan pergi tengok kereta. Kereta dia ada di sini. Okey. And then objektif keempat dia, kalau you tengok macam Honda, Toyota kan. Honda dia ada Mugen kalau tak silap saya lah. Dia ada RS kan. Kalau Toyota dia ada TRD. Okey, kalau kata Mitsubishi ni dia panggil Rally Art punya barang kan. Honda dia ada, kalau sebelum ni Honda dia ada R3. Ni Sport Edition ni antara orang kata apa variant yang dia modified, nampak lebih sporty. Okey, so kalau ikutkan dekat sini dia tulis 6,000 tau. Tapi price keluar hari ni dia hanya tambah 2,500 saja. Betul tak? Kalau ikut kat sini dia letak accessory work tu lebih kurang dalam 6,000. Tapi price dia buat endorsement, saya dah hantar dalam grup tadi ya. So SA, you all tolong tengok dalam grup tu. Itu adalah retail price yang tepat lah. Okay, bukan 6,000. Ina, awak ada satu kan? Submission loan kan? Bukan 6,000, 2,500 saja tambahan dia. Harga body ikut premium dan tambahan accessory tu 2,500. Maksudnya tak sampai 25 lebih ke? Tak sampai. Okey. Tak apa, nanti betul lah. Okey. So ini dia punya upgrade dia. Apa yang dia upgrade? Exterior dia dah buat 6 penambahan, interior dia buat 4 penambahan.